bila dia tua, datang perangkap, dia rasa dia dah banyak pahala. Tersebut saya cerita tentang ada seorang kenalan saya, masya-Allah, umur 70 lebih dah, tapi bagaimana di akhir usia tuan-tuan, dia buat satu amalan yang saya rasa masya-Allah, kita pun tak, dia hanya buat potongan RM1 daripada akaun dia setiap bulan tanpa gagal, setiap hari, bukan setiap bulan, setiap hari tanpa gagal. Tiap-tiap hari maknanya sebulan dia sedekah RM1, RM30 lah lebih kurang, RM30 selama 3 bulan. Lepas 3 bulan tuan-tuan puan, berhenti potongan tadi. Kita pun heran, awak berhenti kan? Akauntan kita tengok lah, awak berhenti. Oh, rupanya dia dah meninggal dunia. Dan sebelum dia meninggal dunia tu tuan-tuan puan, dia dah mati pun duit tu masih hidup jalan tiap-tiap hari sampailah bank detect kata dah meninggal dunia, barulah potongan itu berhenti. Bayangkan tuan-tuan puan, tu kita kata hak praktikal RM1. Hak kalau orang tu nak, dia boleh buat tu RM1. Kita ni lebih lagi lah kot. Saya ingat duduk di kawasan Petaling Jaya, kawasan orang kaya-kaya ni lebih lagi lah kan. Dan kalau kita nak belajar tu yang orang hidup realiti zaman kita hari ni, zaman Nabi SAW, tuan-tuan puan buka kitab Sirah An-Nabawiyah, dicerita pada Kitabul Jihad, ada seorang sahabat Nabi namanya Amru bin Jamuh. Amru bin Jamuh ni tuan, berlaku perang Uhud, dia datang jumpa dengan dengan Nabi, dia minta, dia kata, ya Rasulullah, aku nak turut sama berperang. Nabi tak bagi. Pasal apa? Kerana dia dah tua, dan juga kerana dia dah tua dan apa? Kerana dia tempang, kaki dia cacat sikit. Lalu bila dah begitu jadinya tuan-puan, dia menangis jumpa dengan Nabi. Dia menangis tu, dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, aku nak supaya kakiku yang tempang ini, wahai Allah, memijak syurga, ya Allah, ya Rasulullah. Lalu bila dengar begitu, Nabi bagi tak dia join? Nabi bagi. Dan sebelum dia meninggal dunia, dia kata, dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah hari ini kaki ini akan menjejak ke syurga, ya Rasulullah? Lalu Nabi jawab, ya. Langsung, walaupun dia tua, walaupun dia tempang, dia masuk perang tuan-tuan puan, syahid dia bersama dengan anaknya dalam peperangan yang disebut sebagai perang Uhud. Sebab itu bila kita tengok ini tuan-tuan, dia bukan semata kisah perang, tapi ini kisah mentaliti. Mentaliti ni maknanya apa? Walaupun dia dah tua, walaupun dah tak berdaya, dia tidak ada mentaliti, aku dah tua, tak larat dah bagi orang muda. Tak ada. Ini mentaliti yang sisa hayatnya itu, sisa nafasnya itu, dia nak berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia dapat syahid dia. Kita tuan-tuan, kalau kita mati, kita dapat apa? Apa kita nak bawa di hadapan Allah Azza wa Jalla? Apa kita nak bentang sebagai bukti komitmen kita kepada Allah? Lalu kita mengharapkan apa? Malam ni lah sebahagian daripada bentuk komitmen kita. Kata ulama, nak tengok umur kita berkat ataupun tidak, tengok ke mana usia kita dihabiskan. Jadi malam ni tahniah siapa yang datang sini dengan hati yang ikhlas, insya-Allah. Kita tak datang kerana orang, kita tak datang kerana nasi biryani sepinggan, contoh kan? Kita tak datang kerana sepinggan makanan, boleh beli di rumah je. Tapi kita datang ni benar-benar kerana kita tahu, mudah-mudahan inilah sedikit komitmen kita nanti yang kita nak bentang di hadapan Allah. Ya Allah, sembahyang aku mungkin kurang, Al-Quran aku mungkin jarang-jarang, sedekah aku mungkin banyak yang aku hitung-hitungkan. Lalu kita mengharapkan keberadaan kita dalam masjid pada malam ini. Inilah yang akan menjadi jawapan di hadapan Allah bila amal dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang patut kita buat tuan-puan? Saya nak rumuskan pada beberapa perkara. Cuma sebelum kita pergi kepada rumusan tuan-tuan puan, ada satu ulama yang sebut 4 perangkap tua yang menarik dosa bagi orang-orang yang sudah berusia. Apa dia? Yang pertama disebutkan, bila dah makin tua, orang kita sebut makin tua makin banyak makan garamnya. Maka disebut ulama, ada orang yang bila dia tua, datang perangkap, dia rasa dia dah banyak pahala. Jadi dia tak mau dah, ujung-ujung tua-tua tak mau dah. Jadi sebab itu perangkap yang pertama, rasa diri dah banyak pahala, menyebabkan ramai orang tua-tua dah tak
mau beramal kerana dia kata dah cukup dah. Cukup lah, tua dah. Ni kan jaga-jaga. Pada bab bekerja, ya. Tapi pada bab beramal, ini kita sebut, dia sampai bila? Hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Yang kedua, ulama kata, tadi yang pertama, rasa dah banyak pahala. Yang kedua, datang rasa diri dia lebih baik daripada orang. Kalau orang muda tegur dia, apa tahu? Aku lagi banyak makan garam. Padahal dia tak sedap. Kerana banyak makan garam itulah dia duk kena darah tinggi. Tu kena tengok. Jangan ingat kita ni bagus sangat. Jangan. Kita ni hak duk main masjid, lagi kena tengok hati kita. Orang hak main masjid ni lah datang kita. Kan? Pasal orang main masjid ni kadang dia rasa dia aku main juga masjid, dia tu tak main langsung. Kan? Jadi kena jaga-jaga. Itu perangkap yang kedua. Perangkap yang ketiga, untuk orang tua-tua ini yang menyebabkan dosa masuk dalam kehidupannya, dia rasa diri dia banyak pengalaman nak dibandingkan dengan orang, sehingga akhirnya datang perasaan sombong, merasakan dirinya itu lebih baik pada apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi sebab itu makin tua kita memang banyak pengalaman, dan pengalaman inilah yang menyebabkan datangnya perangkap, menyebabkan kita berasa kita rasa lebih baik pada orang. Kan? Tak ni aku dah lama dah ni, pengalaman aku banyak dah ni. Ni jaga-jaga perangkap orang-orang yang sudah berusia. Dan terakhir yang keempat, tuan-tuan, ulama kata yang memerangkap orang-orang yang tua itu adalah merasa dirinya sudah melalui banyak kelukaan demi kelukaan, akhirnya menyebabkan kalau tidak diuruskan, hujung usia dia berakhir dengan dendam. Ni kita takut dendam ni, orang tua-tua yang main-main kan. Jadi sebab itu jaga dendam. Lagu mana kadang sikit je, mak bisik kat abah, tak payahlah jemput depa mai kenuri. Pasal apa? Kenuri dia pun tak ajak kita pi. Dia dendam lagu tu sikit je, bukan banyak sangat pun. Jadi kena jaga-jaga. Maka kerana itu, bagaimana kita nak bawa pulang hari ni tuan-tuan puan, saya nak ajak semua untuk bawa akronim untuk satu modul, dia panggil TUA. TUA dengan benar-benar tua. Kan? TUA yang pertama, T. Kita dah sedar diri kita lebih umur 60, umur subsidi, maka apa yang patut kita buat? Kena banyakkan T yang pertama, taubatlah. Taubat macam mana Ustazah? Nabi SAW sebelum tidur tiap-tiap malam tidak gagal untuk mendirikan solat taubat. Kita samalah. Ustazah, kami nak buat waktu tahajud boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi siapa ada jaminan kalau dia tidur malam tu, tidur dia akan bangun semula? Tak ada jaminan. Kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam falamma matu intabahu. Manusia itu semua tidur. Bila dia sedar, bila dia mati. Jadi sebab itu sebelum kita mati, kita taubat dulu tuan-tuan puan. Kerana satu sujud dengan air mata pada umur 70 tahun mungkin lebih berat daripada 1000 rakaat di usia kita 20 tahun. 20 tahun kita boleh buat macam-macam. Tapi nak semayang di usia 70 ni, kederat tak berapa nak ada. Kan? Jadi sebab itu kita kata inilah mujahadah kita di akhir usia. U yang kedua apa dia? Usahalah sedaya upaya. Mana tempat boleh buat baik, buat. Saya ni apa kebaikan saya boleh buat? Ulama kata semua amal yang berunsurkan baik diniatkan kerana Allah, itulah amal soleh. Boleh buat amal soleh apa? Senyum kat orang. Senyum cukup. Dia mampu untuk sedekah, masukkan duit sedekah. Dia tak mampu sedekah, kita hulurkan senyuman, kerana al-ibtisamu sadaqatun. Disebut senyum itu juga sebahagian daripada sedekah. Tapi perlu diluruskan. Asal lalu tabung sedekah senyum manjang, tu letih juga kalau nak urus kan. Jadi bagi sikit. Usaha sedaya upaya mana yang mampu kita buat tuan-tuan. Dan yang terakhir, bila usia sudah berumur, nak tenang di hujung hayat, walal akhiratu khairun wa abqa. Akhiratlah yang kena menjadi fokus dan keutamaan. Kerana hari ini tuan-tuan puan, bila kita meninggal dunia, kita tak lagi nak dikenang dengan yang disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Apa yang disebutkan tuan puan? Ditulis oleh Syekh As-Samarkhandi, Abu Laith As-Samarkhandi. Dia kata apa? Disebut dalam satu hadis,
Orang yang kalau dia meninggal dunia dalam keadaan banyak amalnya, menjadi orang yang beriman, matinya itu seperti air yang jatuh, embun yang jatuh daripada daun. Begitu mudah keluar rohnya daripada badan, dan ada malaikat yang akan menunggu dengan kain kafan yang berwarna putih begitu wangi daripada syurga, bersedia untuk menyambut rohnya. Diangkat roh orang yang beriman tadi naik ke langit, lalu malaikat beratur menantikan roh orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dibawa naik, didaftarkan di Iliyin, lalu barulah dihantar ke alam barzakh untuk menanti, untuk masuk ke dalam liang lahat, untuk menunggu datangnya hari akhirat. Dengan dia boleh berehat, berehat-rehat di dalam alam barzakh dengan luas dan lapangnya kerana banyaknya amal di atas dunia. Nak dibandingkan dengan orang yang disebut sebagai orang yang banyak dosa, nak keluar roh daripada badan terasa begitu amat menyakitkan. Ditunggu oleh malaikat membawa kain kafan daripada neraka dengan hitam dan busuknya, diangkat sebelum kembali dicampakkan berada di alam barzakh. Wal'iyadzubillah. Jadi bila begitu Al-Quran memberikan kepada kita peringatan, tuan-tuan puan, malam ni kita bawa baliklah tua dalam kehidupan kita. Banyakkan taubat, usaha sedaya upaya, tuan-tuan puan, dan jadikan akhirat sebagai keutamaan. InsyaAllah tidak adalah yang akan menenangkan bila semuanya itu diniatkan kerana Tuhan. InsyaAllah saya doa yang on time, Quran tiap-tiap hari, tahajud tak tinggal, sedekah sentiasa diamalkan, akhir sekali berbaik-baik hanya sesama pada manusia. Mudah-mudahan Allah sudi nak terima membawa kita masuk ke dalam syurga seperti yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi surah Jumaat. Kita baca motivasi orang beriman di visi kita tu, visi di ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihah. Siapa nak jumpa Allah, buat amal soleh. Apa amal soleh? Semua amal soleh. Suami terbaik, isteri terbaik, anak terbaik, hamba Allah terbaik, ini semua bentuk-bentuk amal soleh. Jadi mudah-mudahan Allah bantu kita, tuan-tuan puan. Usia senja bukan untuk kita menunggu ajal, tapi usia senja inilah masa yang paling mahal, kerana dosa lama boleh ditutup dengan taubat, pahala baru boleh dibina dengan ikhlas, dan hati yang sudah tua itu sudah mula longgar keterikatannya dengan dunia. Maka mudah-mudahan kita jadikan baki usia ini bukan sebagai sejarah hitam, tetapi inilah mahar yang sedang kita bayarkan untuk kita menjadi tetamu-tetamu kenamaan di dalam syurga Allah Azza wa Jalla.